Ini apa aku nak buat? Aku nak makan nasi putih dengan telur sambal. Telur. Diri aku cakap memang betul-betul pedas tau. Welcome back to YouTube channel Syarul Ikhwan. Ini apa aku nak buat? Aku nak makan nasi putih dengan telur sambal. Memang sedap lah. Lepas tu ada kicap sikit terus sambal telur ni. Ada timun ni semua kan, sayur-sayur sikit. Aku pun dah tak sabar ni. Ni pun makanan favourite aku jugalah kan. Pedas-pedas macam ni kan. Sambal telur. Lama tak makan sebenarnya. Apa lagi korang tunggu? Jom tengok aku makan. Let's go. Bismillah. Ya. Sambal telur macam ni memang betul-betul pedas lah. Ni sebenarnya mak aku yang masak tau. Ya. Dia kalau sambal telur ni, kalau tak ada kicap memang tak kena. Combination dia tak kena tau, pakai telur. Sambal telur yang mak aku masak ni, siri aku cakap memang betul-betul pedas tau. Tak tahan aku. Pedas, sedap. Betul lah. Ni Bismillah, bismillah. Ambil telur ni, gaul sikit dengan nasi ni kan, sambal ni. Tengok muka aku betul-betul dah berpeluh ni. Buat pedas tu. Sudah pedas tu. Ni
Sikit lagi geng, nak habis lah. Okey geng, habis dah aku makan. Ui, betul-betul pedas sebenarnya. Aku dah tak tahan hari. Aku kena minum air. Okey geng, kita jumpa di next video, okey? Kau jangan lupa like, follow and share. Jangan lupa subscribe subscribe lah kan. Kau like, kau komen. Kau nak video apa lagi lepas ni, okey? Kita jumpa di next video.